Mona Crush Morphen. Perfume aroma yang middle, tidak terlalu keras dan tidak terlalu soft. So geng, ini adalah perfume terbaru daripada Mona Crush. Dari segi packagingnya pun mantap. Ada dua saiz, 35ml dan juga 60ml. Di dalam setiap packaging dia ada bagi limited voucher card dan sedikit stiker. Ini adalah kotak 60ml, ini 35ml. Packagingnya memang premium gila. Kecil pun cantik, besar pun cantik. Botolnya premium gila. Kalau korang letak dekat meja memang cantik. Untuk top note dia kan, aku dapat bau macam campuran citrus, pear, bergamot, dan lagi sekejap korang akan feel dia macam ada floral, additional sweet and spicy. Base note pula dia ada amber vanilla yang buat wangi tahan lama dan lebih mendalam. So produk daripada Mona Crush ini jaminan 100% produk original. Kalau korang tengah cari perfume yang tak sangat besar, tak sangat kecil, ada dua saiz. Nak wangi tahan lama, packaging yang cantik, yang mempunyai feeling fresh, elegant, strong dan juga soft, boleh meningkatkan mood korang. Lepas girlfriend hidup pun girlfriend suka. Korang wajib cuba Mona Crush Morphen ini. So cepat klik dekat beg kuning sini while stock last.